Assalamualaikum saya sobat. Sekarang ada Abang Nim kat Abang Nim. First time datang rumah Abang Meh. Oh, tapi Abang Nim datang mesti tak kosong. Mesti tak kosong. Mesti tak kosong. Okey. Mesti bawa balik barang. So sebenarnya kenapa Evo 3 Abang Meh dekat atas story ni? So disebabkan korang suruh Abang Meh grab RX7 tu. Kan? Ambil. So Abang Meh modal pun dah nipis. Terpaksa lah Abang Meh melepaskan. Borak ni kan. Dia banyak duit pun. Malam tadi Abang Meh jumpa Nim dekat Motor Motor Maniac. Tiba-tiba dia offer. Dia tahu Abang Meh nak ambil RX7. Dia offer ni. Yang kereta yang paling Abang Meh tak naik. Ni. Dia ada dua sebenarnya yang paling tak naik. Yang ni satu dengan yang tu. Yang Subaru ni. Ni yang paling tak naik ni. Dua ni. Tapi Nim Evo. Tak Evo Mitsubishi. So Nim memilih untuk ambil Jackie Chan. Evo 3 ni. Jackie Chan, Thunderbolt. Thunderbolt. Dulu ni ada silver. Ni kenapa lah Nim ambil kereta ni? Kenapa ni? Bulan puasa tahun lepas dia lepaskan kesayangan Nim Evo 3 Silver. So bila ada peluang bulan puasa tahun ni Nim grab CV kuning. Nak ada juga. Dengan cerita lah. Kita macam tu lah. Nak dapatkan sesuatu, kita terpaksa melepaskan yang kita sayang juga. So Abang Meh sayang sebenarnya. Kalau ikut Nim tak nak jual juga malam tadi. Tapi Nim dia tekan-tekan. Dia dah tahu lah. Nanti dia letak gambar yang macam gini tu. Okay, so adalah ruang kosong. Untuk Ada ruang kosong. RX7 lah. Oh. Jadi ni RX7 ni. Jadi dah ni. Takkan tak jadi lagi. Okay, so Abang Meh ni Abang Meh jual Mitsubishi Lancer CB4 ni dengan harga yang tersebut. Saya beli Mitsubishi Lancer CB4 ni dengan harga tersebut dan dia tak hidup. Kalau korang nak tengok apa progress projek untuk kereta ni, boleh follow TikTok Ni 109. Abang Nim. Right. Assalamualaikum.